selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini saya akan teruskan dengan pembentangan prinsip asas pantu mula dalam pertolongan cemas, dan saya telah sediakan di bahagian sini untuk membaca lebih lanjut. Okay. Yang pertama ialah D, iaitu danger ataupun bahaya. Itu memastikan kawasan selamat dahulu sebelum memulakan sesuatu aktiviti. Yang kedua ialah R, iaitu response ataupun tindak balas, dan periksa sama ada mangsa sedar ataupun tidak semasa kejadian tersebut. Yang ketiga ialah A, iaitu airway. Maksudnya ialah saluran pernafasan, iaitu pastikan saluran pernafasan tidak tersumbat untuk memastikan mangsa tersebut lebih selamat. Yang keempat ialah B, iaitu breathing, iaitu pernafasan, iaitu memeriksa sama ada mangsa masih bernafas ataupun tidak. Yang kelima ialah C, iaitu circulation, iaitu peredaran darah. Okay, periksa nadi ataupun peredaran darah, dan hentikan pendarahan kalau ada. Okay, itu sahaja dari saya. Saya akan terus. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Fadhil bin Muhammad Fauzi. Okay, di tangan saya ni adalah peti pertolongan cemas. Okey, peti pertolongan cemas ni adalah untuk membantu mangsa yang mengalami kemalangan yang kita tidak jangkakan. Contohnya, kita melakukan aktiviti pendidikan luar. Jadi, dekat aktiviti tersebut ada mangsa terkena pisau ke, gigitan serangga ataupun luka dan sebagainya. Okey, cuba kita tengok apa di dalamnya dalam peti pertolongan cemas ini. Okey, yang pertama dipanggil gauze ataupun kasah string. Kegunaannya adalah untuk membalut luka mangsa seperti luka yang dalam. Contohnya terkena pisau ataupun alatan yang tajam. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada alatan yang kedua, iaitu iodine ataupun alkohol. Kegunaannya untuk mencegah daripada jangkitan kuman ataupun membersihkan bahagian luka. Seterusnya kita akan pergi kepada kapas. Okay, kapas ini adalah untuk meletakkan di bahagian kita luka dan membalut dengan pembalut. Okey, pembalut. Apabila kita meletak kapas ni di bahagian luka mangsa, kita akan meletakkan pembalut juga. Yang seterusnya plaster. Okey, ini untuk kegunaannya adalah untuk luka kecil. Kita tampal dekat bahagian luka kecil. Itu sahaja. Okey. Cik. Okey, baik. Jadi kat sini kita akan menggunakan prinsip iaitu top test untuk menilai sejauh mana kecederaan yang dirasakan ataupun yang dilalui oleh si mangsa. Okey, yang pertama kita ada T, yang mana top. Tengok Cik. Apa yang jadi cik? Macam jatuh kat lubang Ya. Sakit tak? Okey. Ada bunyi macam retak ke, bunyi pop ke dan sebagainya? Saya rasa bunyi pop tadi. Ya. Baik. Yang kedua, kita ada O, yang mana observe. Kita akan perhatikan di kawasan tempat sakit si mangsa untuk kita menilai jika ada lebam ke, kecederaan serius, luka dan sebagainya. Okey cik, saya nak tengok dekat tempat cik. Ni, sini cik? Ya, cik. Okey, baik tak cik tanggalkan kasut dulu. Okay, saya akan check. Baik. Okey, dekat sini Okey, yang ketiga kita ada T, pakai touch, yang mana kita sentuh di kawasan tempat sakit mangsa untuk kita melihat sejauh mana sakitnya dan kita ingin mencari titik kesakitan yang sebenar. Okey cik, kat sini sakit tak? Tak. Kat sini? Sini? Sini tepat di mana titik kesakitan yang terjadi. Okey, situ kita settle T, O, T, dan kita akan pergi kepada A, yang mana aktif. Aktif ni kita akan menyuruh mangsa sendiri menggerakkan ataupun menguji tempat sekitarnya sama ada dia boleh bergerak ataupun tidak. Okey, cik, cuba cik gerakkan, boleh tak? Ataupun cik tak boleh gerakkan? Sakit. Okey. Yang kelima, kita
kita ada pasif. Pasif ni yang mana jika si mangsa tidak mampu untuk menggerakkan kawasan kecederaan, maka saya akan pasif ini saya akan menggerakkan sendiri secara perlahan untuk melihat sejauh mana kesakitan dan apa yang telah dilalui oleh beliau. Baik, kita cek, saya akan tengok dan kita akan cek sama ada serius atau tidak serius. Baik, Cik Tahan saya setuju. Oh, okey. Okey, kita pergi ke yang terakhir iaitu S. S ini merujuk kepada skill, iaitu kemahiran. Maksudnya dekat sini, dengan kecederaan yang dialami oleh si mangsa, saya akan menyuruh dia untuk melakukan sedikit aktiviti fizikal seperti berjalan untuk kita lihat sama ada mangsa boleh melakukan ataupun tidak. Okey Cik, boleh tak Cik saya tolong Cik berdiri dan kita nak tengok Cik boleh berjalan ataupun tidak. Ataupun Cik berdiri pun jika Cik tak boleh, kita akan terus ke langkah seterusnya. Okey Cik, kita bantu Cik orang. Okey Cik boleh jalan tak Cik? Boleh, tak boleh? Okey, baik. Jadi inilah konteks yang mana kita akan menilai dan melihat sejauh mana kesakitan yang dialami oleh si mangsa sebelum kita meneruskan kepada langkah yang seterusnya. Yang ketiga, kita ada Heimlich Manoeuvre. Jadi teknik Heimlich Manoeuvre ni kita gunakan teknik pertolongan cemas yang kita gunakan sekiranya mangsa dalam keadaan tercekik, iaitu choking. Baik, jadi dia ada 3 jenis tanda untuk kita melakukan Heimlich Manoeuvre, yang mana mangsa memegang tangan jengkut, kedua mangsa tidak boleh bercakap dan tidak boleh batuk, dan ketiga muka mangsa dalam keadaan kebiruan. Okay, baik. Yang pertama apa kita lakukan, kita berdiri di belakang mangsa dan kita lilitkan tangan kita di bahagian abdomen mangsa. Lepas tu kita akan tekan buat pujahan selama tangan begini sebanyak 5 kali. Dan kita akan jet daripada bawah naik ke atas. Ya, Ya. Aku. Okey, begitu caranya. Jadi seterusnya saya akan teruskan dengan pengurusan kecemasan. Pengurusan kecemasan ini ialah tindakan yang dilakukan secara sistematik dan terancang bagi mengendalikan situasi kecemasan bagi menyelamatkan nyawa orang, mengurangkan kecederaan dan mengelakkan keadaan lebih teruk. Jadi antara prinsip pengurusan kecemasan yang perlu kena ada ialah kekal tenang dan jangan panik supaya boleh fikir dengan jelas. Yang kedua ialah pastikan keselamatan, iaitu lindungi diri, mangsa dan orang sekeliling. Yang ketiga ialah nilai keadaan mangsa, iaitu danger, response, airway breathing dan circulation. Yang keempat ialah beri pertolongan cemas, iaitu mengikut keutamaan seperti CPR, menghentikan pendaraan dan Heimlich Manoeuvre. Yang kelima ialah minta bantuan, iaitu menghubungi mana-mana hospital yang terdekat. Dan yang keenam ialah pantau mangsa, perhatikan perubahan mangsa sementara tunggu ambulans yang akan datang. Itu sahaja, terima kasih.